Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari SMK Bukit Tinggi Kelang akan mempersembahkan demonstrasi ikatan mengikut syarat pertandingan. Persembahan akan dimulakan sekarang. Saya akan menunjukkan cara-cara membuat ikatan manuk. Mula-mula, tali dililit pada batang kayu. Seterusnya, satu gelong dibentuk dan tali dimasukkan mengikut teknik ikatan manuk. Akhir sekali, ikatan diketatkan sehingga kemas. Kegunaan ikatan manuk ialah untuk permulaan atau penamatan sebuah ikatan. Saya akan menunjukkan cara membuat ikatan silang. Pertama, tali dibawa dari belakang dan ke depan membentuk pangkal. Kemudian tali dililit ke belakang dan ke depan dan melalui laluan pangkal. Akhir sekali tali ditarik untuk mengemaskan ikatan. Ikatan silang ini digunakan untuk menyambung dua batang kayu yang bersilang. Ikatan ini sering digunakan dalam pembinaan gadget perkhemahan seperti meja, kerusi, rak dan menara. Seterusnya, saya akan menunjukkan ikatan yang ketiga iaitu ikatan lilit dua sempol. Pertama sekali, lilitkan batang kayu dengan dua lilitan. Kemudian, membuat simpulan secara berterutan. Akhir sekali, ketatkan simpulan supaya ikatan menjadi kukuh. Kegunaan ikatan ini adalah untuk mengikat tali pada tiang, batang dan pancang dengan kemas dan cepat. Ikatan ini sering digunakan kerana mudah dibuat dan mudah dibuka semula. Seterusnya, saya akan serahkan kepada peserta keempat. Saya akan membuat ikatan yang keempat iaitu ikatan lilit balak. Pertama sekali, lilit tali di hujung batang kayu. Kemudian, beberapa lilitan mengelilingi batang kayu. Kegunaan ikatan lilit balak adalah untuk menarik, mengangkat atau mengheret batang balak dan objek yang berbentuk silinder. Akhir sekali, tali diketatkan sehingga kukuh. Ikatan ini juga boleh membuat dalam kerja penyelamat, pembinaan gadget dan aktiviti pelukis kerana cengkamannya lebih kuat apabila ditarik. Ia juga boleh dilirai dengan mudah. Sekian daripada kami. Terima kasih.